Apa masalah Baitul-Mal dan masalah zakat Selangor? Sampai hari ni zakat Selangor krik. Apa masalah korang ni semua? Sihat? Alhamdulillah. Kejap lagi anak makan. Oh, tak apa. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Tolong. Assalamualaikum. Sudah sihat dah sikit ya kan? Alhamdulillah. Apa Cuma ni kaki ni yang berlubang ni. yang berlubang tu ya? Sebab kencing manis tu kot agaknya. Kencing manis. Tapi overall okey lah setakat ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa orang tinggal kat sini? Anak 4, mak seorang, 6 orang semua. Yang mak pun tak sihat katanya kan? Mak dah siap juga. Dia dah Buah pasang pinggang. tapak untuk dialisis tapi belum lagi. Mana dia? Kap duduk kat sebelah Belum lembaga zakat bagi bantuan. Kalau ada mohon mana bantuan ke? Tak ada, tak pernah. Apa ni? Isu yang diviralkan. Bantuan ke? Individu yang memviralkan. Kenal. Tak, kebetulan masa tu sini saya dapat bantuan daripada diorang ada buat program kat bawah kan. Lepas tu diorang ada hantar makanan lah sebab keadaan saya macam ni nak turun tak boleh apa. Kebetulan diorang sekali datang. Dari situlah diorang tanya masalah saya. Masa kebetulan diorang datang tu kaki saya memang tengah bengkak apa semua kan. Itulah diorang bantulah macam tu. Sebelum dia orang datang, ada tak penduduk dekat sini buat bancian ke? Penolong amil datang untuk semak ke? Tak ada. Tak ada ya. Maksudnya memang tak tahu mana saluran untuk memberi bantuan. Betul. So sekarang ni lembaga zakat Selangor dah menyalurkan bantuan. So apa perasaan Puan bila sebenarnya kita boleh salurkan balik bantuan tu? Alhamdulillah, bersyukur sangatlah. Sebab sebelum ni memang dah rasa macam lantaklah, ada, tak ada sudah macam tu. Lepas tu cakap dengan anak, tak apalah, kita ikut je lah. Ada duit kita bayar hutang, tak ada kita diam. Macam tu lah. Lepas tu buat cara macam tu lah. Lepas tu mana ada kerja yang kata boleh datangkan duit, saya buatlah yang halal lah maksudnya kan. Kadang-kadang ada orang minta tolong masak kan, saya buatlah yang termampu. So sekarang ni kalau bukan apa juga yang lembaga zakat Selangor salurkan, mencukupi ke? Alhamdulillah cukup. Ya. So yang kita dimaklumkan dekat sini, bantuan untuk orang bulanan ni sekali juga. Setiap bulan lah. Setiap bulan okey. Yang sekolah yang dengan makanan bulanan juga. Ini termasuk ke tak? Ini tak ini Special lah. Special lah kali. So bantuan keperluan hidup ini adalah untuk hutan ni, hari ini. Dan bantuan keperluan hidup penyelenggaraan 2000 ini apa? Ini Perubatan. bukan sekarang untuk maintenance dia. Oh, okey. Itu juga sebenarnya jadi kita bantu dulu mengurangkan sikit dulu tengok ke depan. Ini one off lah. Bukan one off lah One off. untuk nak selesaikan dulu kan situation ni. Akan dulu sikit kalau ke depan tengok sebenarnya apa keperluan lagi yang perlu tambah. Okey. Yang saya dapat kes ni hasil daripada ni dia memerlukan dia tambang ke lah. Oh okey. Jadi tak apa-apa saya cakap dengan tuan dia semaklum berceritakan tengok balik apa yang katakan yang garam besar apa yang Kita boleh buat lah. itulah. So bantuan perubatan lah tu ya. Kan Sebab nak kena pergi check up kan. berkenaan dengan rumah ni sebab ni rumah ni berbayar dengan pihak bank. Pihak bank 300 lebih kurang lah 300 sebulan. Dan Puan Zori tengah lagi berbincang berhenti dengan pihak bank untuk dapatkan statement dan sebagainya sebab dia tak nak terima notis lah sementara Oh, ni. tapi nama atas nama siapa? Nama saya. Oh, nama keluarganya. Jadi Okey. bila ada notis senang sikit kita bantu. Betul, Jadi, betul. Mereka tak perlu lagi refer dengan mahkamah pula dengan pihak Bank. call dapatkan notis surat. Sebab Ada surat. nanti kontak kita balik. Berapa lama dah terbuka? 5 bulan. Bank apa pun? Ambeng. Ambeng. Permudahkanlah urusan puan dengan ibu, dengan keluarga semua kan. Mudah-mudahan kita pun mendoakan kesusahan tu hanya orang kata menunggu waktu untuk beralih. Nanti bila anak-anak tu mungkin dah dapat habis belajar dan dapat berdikari, mudah-mudahan Allah pun bantu mereka dan mereka pula boleh tolong puan dengan anak lah kan, insya-Allah kita doakanlah.
So ni bantuan daripada lembaga zakat lah untuk puan dengan sekeluarga. Mudah-mudahan ini bukan apalah ni yang bantuan yang berterusan tu, insya-Allah, tapi ini sajalah untuk kunjungan kita orang untuk puan dengan keluarga. Lepas tu ni ada sumbangan duit sikit untuk puan juga, untuk sajalah kalau ada apa-apa. Untuk nak kalau ada apa-apalah beli apa-apa ke untuk mungkin dia. Okey. Terima kasih banyak.